Check it, 3, 2, 1, go.画面の中だけは無敵でしょ。息が踊る超高速の世界へ。いいねの数だけ強くなれる。フィルター越しに放つメッセージ。準備はいいか。Tu Godzilla tu. Oh, atas ni Godzilla. Kau nampak tangan dia? Dia naik. Boleh. Tapi atas ni hotel. Tu boleh naik pun sebab atas ni hotel. Masuk air. Banyak sebenarnya. Macam sketchy ya sebenarnya. Ya. Memang sini kawasan yang sketchy sebenarnya. Sebab sini banyak pub menggambar semua. Tapi kawasan kita tu dia yang paling teruk sikit sebenarnya. Tu dia gorila tu, nampak sikit. Salah sangka kita orang bukan book tempat sketchy tu for fun Memang tak tahulah. Ni baru tahu. Tu nampak tu gorila. Godzilla. Gorilla Gorilla ada tadi. Godzilla. King Kong. Kita ambil gambar together. Dia yang kita orang duduk ni memang best. Macam dekat lah dengan tempat-tempat yang apa tu you? Macam landmark yang famous lah. Tapi tempat yang kita duduk tu terlampau sketchy sangat. Yang ni adalah kafe kucing dan anjing. Ada ni tax free shop ni memang lambat sebenarnya. Jaket depan ni kan? Ha? Jaket tu. Ada area di sini lah pusing-pusing. Dia katakan apa? Entertainment district kan? Ni kawasan entertainment district. Daripada yang haram ke halal semua ada. Kalau aku perasan kat sini kan, everyone macam apa tu? Everyone macam jalan sangat pantas. Kalau lambat ke apa benda kan, dia rempuh je kau. Sebab dia macam everyone macam kejar masa. Fast pace macam tu. Sinilah tempat apa tu yang kucing yang famous tu. Nak keluar lagi. Asyik dia keluar every 1 minute pun. Kucing ni sangat famous. Macam wajib gila datang ambil gambar. Dia dah keluar. Check it, 3, 2, 1, go. Dan ada tempat smoking area lagi kat sini. So macam adalah bau rokok rata-rata. Kita nak kena masuk bawah ni pula. Ni kawasan mana? Nak pergi
salah satu tempat macam lawa lah untuk ambil gambar kalau dah waktu senja-senja ni. Kan tu nampak macam Empire State. This one je saya tunjuk. Tu yang tu nampak macam Empire State yang belakang tu. Cantik gila. So dia ada 2 entrance. Ni entrance yang lagi satu. Oh, dia ya kocok. Ni entrance yang kedua. Okay. Tak ada apa sangat pun. By review diorang cakap kat sini banyak kedai makan, gambar semua. Tapi cantik untuk ambil gambar. So jom kita tengok dalam ni ada apa. Ni yang lorong lagi satu tu. Nampak lorong ni actually lorong biasa je. Lorong banyak-banyak kedai makan. Tapi kalau siapa yang minat fotografi tu akan suka lorong ni sebab cantik gila. Tengok asal dia. Ni baru sikit. Banyak gila. Check it 3, 2, 1, go. Nak tunggu waktu senja nak ambil gambar lagi. Kita masuk Uniqlo dulu. First time tengok Uniqlo ada jual bunga. Uniqlo flower 390 yen. Diorang jual pokok bunga pun ada Nampak random gila kan. Comelnya. Tengok tu Uniqlo flower. Comel gila dekat Uniqlo jual Tamagotchi ni. Comel gila masa kecil dulu main dalam ni. Lepas tu takut benda ni lupa dia beri makan. Bagi arwah nenek so jagakan. Heat tag. Ada heat tag. Lakonnya kita orang pergi beli heat tag siap-siap. Lepas tu tertinggal heat tag. By the way, inilah fit saya ni. Ush, biar betul. Uniqlo ni. Tak, Uniqlo sampai 4 je. Uniqlo sampai 4, tingkat 4. Selebihnya tu tak tahulah apa benda. Ada suaranya bar ke atas ni. Check it 3, 2, 1, go. Sejuk gila. Dah start malam sejuk gila. Rasa kaki ni. Tak rasa. Bukan setakat tak rasa kaki. Mulut pun dah kebas dia. Dah tak pakai lipstick. Sampai ciu. 외국 거주 고객님을 위한 특별한 서비스를 소개합니다. 외국 거주 고객님이 5,500엔 이상 구매하신 경우 여권을 제시하시면 매장 표시 가격에서 10% 할인된 면세 가격으로 구매하실 수 있습니다. 계산하실 때 계산대 dia teringat Phuket tu, tapi ni Phuket versi bersih sikit.
Apa? Bangladesh. Ha? Yang Bangla Road tu. Tapi ni bersih-bersih. Kan? Dia tak sesak yang lebih sistematik lah. Tapi kalau tengok kan, Bangla Road pun dia punya papan tanda pun lebih kurang macam ni kak. Kawasan masuk. Ada Mac Cafe tu atas tu. Selalu tengok dekat anime Mac Cafe. Semua bahasa Jepun memang tak faham langsung. So kena Google. Apa dia? Untuk muka. Untuk badan tak ada. Muka tak apalah, tu tangan. Beli yang murah tu je you. Tu. Belah kanan, hand cream tu. Kat atas. Yang tu. Pilih yang whitening ada. Whitening. Ambil tu. Orange. Ni tutup pukul 8. Kita pukul 7.30 baru nak pacak naik atas. Stress member tu tengok agaknya. This is what we order for today. This is mine. Jom kita rasa dia pelik macam ni. Sini macam ni. Sport. Ui. Pelik gila. Tipu. Minyak. Sedap gila. Ini apa spicy? Dia pun sedap tapi air punya lagi sedap. Dia juga tahu masa makan macam sedap oh. Saya cakap kalau datang Japan memang nak makan diorang sendiri masak, orang base masak. Rasa apa beza dengan orang kita masak?
Ni dia ambil tisu. Ada tak? Tisu. Tisu lagi. Ini apa? Tak betul. Sedap tu. Imi kalau benda tu tak sedap, dia tak nak makan tau. Kalau lumayan. Lepas tu kan lagi satu kan, dia punya mie dia rasa macam kenyal-kenyal. Jadi kalau kita makan ramen kat Malaysia kan, mie dia apa tu? Tak sedap sangat. Ini memang sedap. Lagi dia. Kalau faham, memang sangat sedap. Kuah dia semua pekat. Ya, makan. Imi duk minta-minta, Mami tak sempat makan. Dia siap ada letak saffron tau. This is first time ramen ada letak saffron. Tak masuk mulut kau. Gambar. Kita orang order, kita orang order apa tu? Daging di bahagian shoulder. Wah, sedap. Sedap. I don't know how to. Ramen dia sedap. Memang sedap. Ini spicy ni sedap. Ni yang gigit chopstick. Telur dia tu pun dia macam masak. Dia tak masak betul-betul ni tau. Dia masak apa tu? Macam separuh masak. Habis separuh masak. Tapi cantik pun. Crispy. Ini sedap lah. Dia punya crispy tu kurang tapi okey lah. いっぱい持ってる。いっぱい持ってる。同じが持ってない。Day 3. Hari ni day 3. Kalau keluarnya dah sejuk gila. Jadi pakai berapa layer? 3, Mami pakai 4 layer. Sejak gila. So hari ni kita nak pergi Team Lab. Macam biasa, masuk pukul 10. Tapi pukul 8.30 baru kita orang keluar. Dah set jam dah. Bangun pukul 5.30. Stand pukul 6 ke pukul 7. So kita on the way nak ke Team Lab. Tapi tak risau sangat sebab Ahmad dah pro bawa train. Bawa train pula. Ahmad dah pro cari train. Hari lagi kita pakai baju baru. Jadi pakai baju baru. Dia beli dekat Onitsuka. Tapi design baju tu bukanlah yang macam 100% Ahmad suka sebab Ahmad nak dragon. Yap.
Aduh. Best jadi email. Tidur lah ke? Muka macam tidur je. Kat sini diorang ni semua jalan cepat gila weh. Kalau kat treadmill tu pace 5. Mak selalu pergi gym. Tu boleh tahu ada orang pergi kerajuan ni. Diorang ni jalan speed nombor apa? Dia memang speed nombor 5 diorang ni jalan. Speed 5 hingga 5.8. Tak pergi mana? Kita dah tersalah stesen. Kita tengah cari stesen lain pula. Dekat M. Kena keluar balik. Cari. Dah lah macam diorang semua tengah ramai nak on the way nak pergi kerja ni. Kat sini kan, kalau perasan traffic light dia kan, dia bagi kereta berhenti dulu 30 saat macam tu kan, baru dia bagi kita jalan. Dia nak make sure kereta betul-betul berhenti. Sebab kalau tak takut terlanggar orang kan. Tu dah cari jalan, jom. Patutnya ni train kita orang, tapi kita orang tak boleh nak naik. Sebab apa? Kau tengok benda orang macam sardin lah semua. Sebab sekarang tengah orang tengah busy nak pergi kerja lah. So macam banyak gila lah orang. Korang jangan risau tak kalau sesat. Sebab dekat setiap dia punya station dia tu memang ada information counter. Memang banyak. So jangan risau kalau sesat. Dan orang dia memang okey cakap English. Memang so tak ada masalah. Kilat siut dia punya lori. Okay. Awaknya kita baru tahu kita punya naik bas. Tengok kan naik train punya naik bas. So kita tengah tunggu dengan beratur ni untuk naik bas. Comel gila taksi dia. Taksi Uber, Grab semua kecil-kecil sini je. Comel. Check it 3, 2, 1, go. Jadi dah sampai on the way pergi Team Lab. Team Lab depan tu je. Kita keluar-keluar je, follow the crowd. Sebab ni semua mesti nak pergi Team Lab juga ni. Nampak ni turis semua ni. Can I see the ticket? Today at 10 over here, please. Get the tickets. Thank you. Series of massive artworks. Water. 私になって体ごとご Ni ada 4 bahagian. Forest, open air, water dan garden. So ada 4 bahagian. So sekarang ni kita kat dalam bahagian lokal dia. Kita nak simpan stroller ni dulu. Dia ada sediakan lokal. Nampak tak kat sini? Dan kalau untuk stroller kan, korang boleh ikat ni. Ada lock macam ni lah. So kunci tu korang ambil. Kunci tu korang ambil. And then boleh lah bawa tinggalkan stroller je kat sini. Luggage pun sama ada. Ramai juga kat sini. Okay, kena fall rupanya. So make sure korang fall korang punya stroller. Jangan tinggalkan macam ni orang lain nak lalu tak boleh. Dah lah dia punya kembau punya stroller kan. Ini muka confused kat mana ni. So excited. Gelap. Ada bau air. Ha? Tak, ada bau air. Nampak bau air. Bau air, bunyi air. Tahu. Inilah kenapa bau airnya. Sekejap, sing-sing ya.
orang keringkan kaki. Orang dia bagi towel tadi. So memang bila artwork dia start macam tu kan. Sebenarnya so kita cuci kaki dulu. Maksudnya bila masuk dekat artwork dia, bersih kaki kau bersih. Tak bau busuk, bersih lah. Jom. Sini. Come here. Jalan sikit, jangan malas. Faster, baby. Okay. Yay. Lama duduk dalam ni agak pening juga weh. Aku tak tahu ni apa. Boleh ni ada lampu. Sebab kita dah tak tahu dah mana satu lampu, mana satu tak. Tiba gelap. Sini ramai orang. Ke dah pening? Adakah setiap kali masuk studio dia, ni panas? Sedap, air panas. Adakah setiap... Oh ya ke? Wow. Oh, so pretty. You can see this. You can see this, baby. Kena lipat kaki seluar betul-betul. I tak teringat ambil gambar you tempat macam ni. I just nak rakam video je. Apa cantik weh. Sebab you nampak tak kaki seluar I dah tinggi mana? Peha dah weh. Ambil video lah. Daddy duduk sini. Mami ambil video. Daddy ambil. Stok ni basah kah? Ada bawah ke stokin dia? Bawah tak apa. Weh, lawanya. Oh my god, ya Allah, subhanallah, lawanya. Sumpah lawa gila dalam ni weh. Sure dah pakai tahu dia. Masuk dalam ni, okey? Comel, tengok ni. Oh, so fluffy. Oh my god, Look man, balls. Lots of giant balls.
sebelah sana. Yes, okay. Alright. Okay. Shoot. Let's play. Wait, okay. Hi. Here, one step. One step. Please wait. Okay, jump. On the planet. Jump. Jump. Dah habis. Biasa Mei. Oi. Main masak-masak. Hey Mei. Sila. Ime. Kecil-kecil dah pakai jawet Kelasah lagi. Dah jari awet tu pun. Ni yang famous gitu ni. Pokok dia pokok hidup. Tapi naik turun. So dilarang sentuh je, jangan sentuh. Rosak nanti pokok. Tak, salah. Ambil barang dulu. Jom. Ni open space dia. Jom kita
pula. Stylo gila kereta dia letak dalam ni je weh. Kereta Formula 1 ni. Tu ada jam Seiko. Menara dia. Menara jam Seiko ni. Kita nak pergi makan. Kita mencari kedai makan ramen yang halal. Dah sampai dah dekat sini Wagyu ramen ni. Brand yang sama juga Gyumon macam semalam tu. Tapi kita malas nak memilih sebab kita dah lapar. Dan kita on the way nak pergi ke Shibuya Sky Tower kan dia kan. So kita baru je turun train. Now nak tunggu lift pula. Nak cross naik bridge tu. Belah sana.カウントダウン侵入 Y 加速して